Saudara, bermula 1 Januari 2026, gaji para hakim di seluruh negara akan dinaikkan sebanyak 30%. Kenaikan tersebut adalah sebahagian daripada apa yang diumumkan oleh PMX dalam Belanjawan Madani 2026 baru-baru ini. Kalau dah nama pekerjaannya hakim, dah tentulah gaji dia besar, kaya raya. Kenapa kenaikan sampai 30%? Dia sebenarnya macam ni, saudara. Gaji hakim tak sama dengan gaji kita. Gaji kita ni ada kenaikan gaji tahunan. Tiap-tiap tahun akan naik. 3% ke, 5% ke, 7% ke, 8% ke, macam tu. Tapi gaji hakim dia kekal, dia tak naik-naik pun. Kali terakhir dinaikkan adalah pada tahun 2015. Cuba saudara bayangkan, kita ni makan gaji tiap-tiap bulan, ada kenaikan gaji tahunan, KGT. Tapi hakim ni tak begitu. Dia naik pada tempoh tertentu. Kali terakhir naik tahun 2015. Sekarang dah 2025, dah 10 tahun gaji takat tu je. Memanglah mungkin tinggi, tapi takat tu sahaja, tak berganjak. Sebab itulah saudara, kali ini zaman Madani, PMX menaikkan gaji para hakim setelah 10 tahun gaji tak naik-naik. Naik 30% ni pun bukan saja-saja saudara, ianya lambang pengiktirafan kita terhadap hakim dalam negara. Kewibawaan mereka, integriti dan kebebasan badan kehakiman, itu sebabnya. Lagi satu saudara, dengan kenaikan 30% ini, ianya secara tidak langsung menjamin kebebasan hakim dan tidak tercondong kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Bila gaji hakim tu tinggi, tak adalah dia mudah untuk condong. Dia akan pegang pada prinsipnya. Maka kita ucapkanlah syabas kepada kerajaan Madani yang telah menaikkan gaji hakim pada kadar yang sepatutnya.